Assalamualaikum saudara, salam sejahtera. Bertemu lagi rancangan langsung dari Parlimen. InsyaAllah, Alhamdulillah, dan pada hari ini kali keempat kita secara langsung dari Dewan Rakyat dengan syarat pertama Dewan Rakyat ke-12. Dan Alhamdulillah, semalam perjalanan Dewan agak lancar, mana tidak banyak gangguan dilakukan oleh Dewan Rakyat, dan penjelasan yang diberi oleh menteri-menteri berada dalam keadaan baik dan menjelaskan isu-isu semasa. Dan kalau kita perhatikan saudara, hari ini masuk hari keempat kita bersecara langsung, dan hari ini kita berasa beruntung kerana kita telah menjemput seorang tetamu yang begitu terkenal pada hari pertama, iaitu Yang Berhormat Datuk Bong Mokhtar Radin, Ahli Parlimen Kinabatangan. Selamat datang Datuk, dan terima kasih. Dan beliau juga merupakan Timbalan Pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional PNBDC. Tahniah Datuk atas pelantikan, dan tahniah juga kerana telah terpenggal Datuk menjadi wakil rakyat bagi kawasan Parlimen Kinabatangan. Dan Datuk, sedikit sebelum kita masuk ke Dewan Rakyat, macam itu mesti soalan lisan pada hari ini Datuk. Hari pertama Datuk, tak ramai orang masih mengingati peristiwa tersebut, di mana Datuk dah dilihat begitu agak marah dengan ada seorang lagi wakil di Bukit Gelugor tu. Bagaimana Datuk melihat ini Datuk? Ya, sebetulnya apa yang berlaku ialah di mana ini bukan perkara baru. Bukit Gelugor ini memang selalu mengenakan siapa wakil-wakil rakyat, termasuk diri saya, dan saya menjadi dia punya target objek ataupun sasaran. Tetapi malangnya kami berdua ini memang mungkin sama-sama berpengalaman dalam Dewan Rakyat, jadi memang apa ni bagi saya, apa sih ya luntaran perkataan jahat daripada pembangkang akan saya balas. Contohnya wakil rakyat yang baru, dia sengaja undang mereka untuk bertanya, kemudian dia akan kenakan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak manis, dan wakil rakyat baru ini tidak berpengalaman dan mereka terus berdiam diri. Tetapi bagi saya yang telah penggal yang ketiga dalam Dewan Rakyat, dan saya sudah macam sabati dengan keadaan, dan saya tahu macam mana cara dia untuk berbahas, macam mana cara dia untuk menidakkan ungkapan-ungkapan yang tidak baik daripada pembangkang, dan kita akan berusaha untuk menyatakan perkara yang sebenarnya. Dia pernah panggil saya bukan saya Bigfoot, bahkan dengan orang hutan, monyet dan sebagainya. Jadi saya di masyarakat, saya melihat apabila kita hadapan dengan Bukit Gelugor ini, pada suatu ketika dia bukan UQ, dia orang normal, tapi dia menjadi UQ selepas dia menjadi berhadapan dengan kemalangan. Jadi apabila kita mengenakan satu perkataan kepada dia, UQ pula tersinggung. Jadi seharusnya UQ harus melihat bahawa dia ini bukan. Datuk, kita berhenti segera, kita beri laluan ke dalam Dewan. Selepas ini kita sambung dengan Datuk Bong Mokhtar. Silakan. Maafkan saudara kerana kita menghadapi masalah teknikal, audio tidak dapat diterima, tapi insyaAllah kita akan cuba lagi untuk mendapatkan siaran langsung dari dalam Dewan. Dan kita sementara itu kita teruskan sikit tadi pandangan Datuk Kita sambung sikit Datuk. Maaf tadi kita terganggu kerana Datuk menceritakan tentang pengalaman Datuk. Walaupun dia UQ, tetapi sifat-sifat dia dalam Dewan Rakyat seolah-olah dia bukan UQ. Dia boleh menghina orang, dia boleh biadab dengan Sultan, dengan yang di Pertuan Agong. Jadi masyarakat UQ tidak seharusnya melihat bahawa dia mewakili UQ. Dan ini perilaku ahli Parlimen Bukit Gelugor ini akan merendahkan lagi image kumpulan UQ itu sendiri. Jadi saya minta organisasi UQ itu lebih berpendirian, melihat ke arah bagaimana perilaku ahli Parlimen Bukit Gelugor ini. Kalau perlu disukung, sukunglah. Kalau tidak, bantahlah. Kita sambung dalam Dewan langsung. Silakan kita langsung dari Dewan. Mekanisasi ladang mekanisasi ladang
dan juga untuk menyenggara infrastruktur pengairan dan saliran. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan. Yang Berhormat Menteri memandangkan harga terangan seperti racun dan padi dan kos-kos lain seperti pengangkutan juga. Baru-baru ini kita harga beras naik, raya sudah pening, Yang Berhormat Menteri pun pening, saya pun pening, sahabat-sahabat kita lagi pening. Soalan tambahan, adakah pelancangan kementerian ini benar-benar akan percaya dan bagaimanakah pihak kementerian akan memastikan supaya pemberian hajat dan racun bersubsidi dimanfaatkan oleh para petani. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk pastikan kejayaan satu program memerlukan bukan saja komitmen dan peruntukan besar daripada kerajaan, tetapi yang penting juga ialah sistem penyampaian ataupun delivery system pada pegawai di peringkat akaruni. Kementerian menyedari betapa pentingnya peranan mereka dan kita akan pastikan bahawa delivery system seluruh jentera kementerian akan diperkasakan lagi. Di kali maklumat ada kes-kes tertentu di mana ada kebocoran ataupun keputusan, kita tidak tegak untuk pastikan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mereka. Ini penting kerana tahun ini kerajaan membelanjakan lebih peruntukan. Untuk padi saja tahun ini, sebelum ini kita belanjakan RM923 untuk mengurus, kita dah tambah lagi RM803 untuk mengambil kira isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, termasuklah kenaikan harga racun, baja dan lain-lain. Untuk makluman ahli berhormat, untuk baja tambahan, ya, selain daripada apa yang telah pun diperuntukkan, di bawah inisiatif baru ini kita akan sediakan RM146 juta. Sebelum ini untuk padi sudah pun ada RM255 juta. Jadi 255 campur dengan 146 menjadi RM400 juta akan kita sediakan untuk sebagai bantuan baja pada pesawat padi. Ini angka yang besar. Oleh demikian, kementerian akan pastikan RM400 juta yang disediakan untuk bantuan baja penanam padi ini akan sampai pada kumpulan sasaran. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Apakah Yang Berhormat sedar di Kelantan ada lembaga kemajuan kubu ataupun yang dikenali sebagai KADA, dan KADA mempunyai peruntukan yang banyak tetapi gagal membantu meningkatkan pendapatan di kalangan para petani. Apakah KADA ini gagal kerana pucuk pimpinan yang dulu dan sekarang menggunakan KADA sebagai agensi politik diri masing-masing, ataupun betul-betul mempunyai perancangan untuk membantu para petani meningkatkan taraf hidup mereka di Kelantan? Kita ada 8 kawasan jelapang padi. Yang terbesar ialah Mada di Kedah, yang kedua ialah Kada di Kelantan, dan Kada mempunyai bilangan staf melebihi 1,000 orang, dan Kada dipertanggungjawabkan untuk membangunkan kawasan padi di Kelantan melibatkan lebih 30,000 hektar. Isu utama di kawasan Kada pada hari ini ialah yield ataupun hasilnya yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan Mada dan kawasan-kawasan lain. Usaha-usaha sedang dilakukan dan di bawah peruntukan terkini yang kita umumkan 2 bulan Mei yang lalu, Kada akan diperuntukkan lebih RM50 juta tambahan peruntukan untuk menjegara tali air, untuk menambah bantuan baja dan lain-lain, untuk memastikan Kada juga dapat menyumbang kepada usaha-usaha untuk menambah bekalan, untuk menambah